Rajah okey, jap. Rajah menunjukkan dua garis lurus OE dan FG. OE dan FG dilukis pada satu satah catus. Garis OE adalah selari dengan FG. Bila selari, kecerunannya sama. Bila selari, kecerunannya sama. Sebut selari, kecerunannya sama. Okey. Cari persamaan OE. OE. Okey. Sini origin, titik asalan. Jadi koordinat dia adalah kosong, sifar. Titik origin. Sifar. So daripada sini awak boleh cari kecurunan. Okey, saya buat sini. Kecurunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Awak dah letak Y mana-mana, Y1 mana-mana, tak kisah. Okey, letak sini. X1, Y1, X2, Y2. Nak letak X1 sini pun tak apa. X1 sini, Y1 sini. X2 sini, Y2 sini. Okey, mana-mana pun tak apa. Okey, saya ambil ini. Ni sifar-sifar. So terus je lah ambil 15 per 10. Kan 15 tolak sifar per 10 tolak sifar. Okey, 15 per 10. Okey lah kalkulator. Okey, shift saya clear dulu. Shift 9. Okey, reset dulu kalkulator. 15 per 10 sama dengan 3 per 2. Okey. So 3 per 2. Okey, daripada sini masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. C pintasan Y. Pintasan Y ni dah dapat sini sifar. So tak payah cari. Jadi terus masuklah dalam persamaan. Terus masuk dalam persamaan Y sama dengan 3 per 2X. Ni sifar. Ini je dah. Kita tak buat tambah sifar. Jangan buat tambah sifar lah. Taklah. Itu bukan jawapan akhir lagi. Kalau buat tambah sifar maksudnya tak selesai lagi. Jawapan akhir Y sama dengan 3 per 2X ataupun awak boleh buat dalam perpuluhan. Perpuluhan berapa? 1 per 5. Ya, perpuluhan 1 per 5. Okey, boleh? Okey, untuk markah awak akan dapat di sini. Okey, satu markah untuk kecurunan. Satu markah untuk persamaan. Okey, 2 markah. Boleh? Okey. B, nilai R. Cari nilai R. Okey. Ambil, kita guna rumus kecurunan. Sebabkan dia selari, kita guna rumus kecurunan. Kita letak sini X1, Y1, X2, Y2. So kita ambil 15 per 12. Awak nak buat dalam perpuluhan. Buat dalam perpuluhan. Mudah. Untuk kelas WIS, okey. Untuk kalkulator hitam tu, awak tukarlah terus kepada perpuluhan. Senang nak cari. 15 per 2. Awak akan dapat 7.5. So sini 7.5. Okey. Ambil 7.5 tolak sifar per dengan R tolak 2 sama dengan 3 per 2. R sama dengan guna shift soft. 7.5 tolak sifar, tak tolak pun tak apa ya, tak buat pun tak apa. Alpha X tolak 2. Alpha soft 3 per 2. Okay. Shift soft sama dengan sama dengan. So X sekali lagi sama dengan X sama dengan 7.
So R sama dengan 7. Okey. Untuk markah, awak akan dapat sini satu markah dan jawapan satu markah. Okey. Ada nak tanya? Beres.